Okey, seperti yang korang tahu, sabar. Seperti yang korang tahu, ni tim korang. So, aku dapat kerjasama tim ni sampai ke habis orientasi lah. So, tim A, kita ada Rina, Mia, Alip, Black Dragon, Syara dan Amin. Tim B pula, Patricia, Helmi, Faris, Aina dan Alip Tokito. So, gas. Jom kita tengok perlawanan dia orang. Let's go. Perlawanan bermula daripada tim A dengan tim B. Siapa yang akan memenangi perlawanan ini? Faris memulakan dengan buff purple, manakala Karin Alip memulakan dengan buff orange. Nampaknya Mia masih kosong di sini. Leslie masih kosong kerana Hanabi di bawah. Dekat tengah kita ada Sylvana dan Patricia, iaitu Lunox. Oh, nampaknya kena tabrak. Karina kena tabrak. Oh, mungkin awal lagi untuk ditabrak. Oh, mungkin akan ada pertarungan di sana. Oh, nampaknya masih aman je tim A dan tim B. Jangan risau, mesti ada perlawanan sekejap lagi. Kita akan tengok lagi. Oh, nampaknya perlawanan di sini mungkin akan bertumbuk-tumbuk di sini. Oh, kena stun. Leslie main safe ke sini. Camilla datang untuk membantu. Oh, first blood. Oh, mungkin kena tabrak di sini. Oh, nampaknya Karina cuba untuk melarikan diri. Wah, sikit lagi nyawanya itu. Sikit-sikit secebis ikan. Mungkin akan mati di sini kerana dikepung 3 orang. Ya, mati Patricia, iaitu Lunox. Kill. Turtle pertama sudah keluar. Adakah tim A atau tim B yang akan dapat turtle pertama ini? 1 berbaris 3 sekarang. Oh, nampaknya perlawanan di sini. Siapa akan menang? Masuk perangkap Yin. Yin dapat mengalahkan Alip Tokito. Wah, Patricia mengeluarkan taringnya untuk mengalahkan Camilla di sini. Oh, nampaknya Hayabusa datang, kena ulti dan mati. Oh, tidak dapat kerana minion menghalang dia untuk ulti. Oh, Faris nampaknya. Leslie main safe di sini. Oh, mungkin akan serang. Wah, tidak kena. Wah, lagi sekali terkena. Jin terkena di sini. Mungkin akan ada perlawanan di sini. Perlawanan antara Lunox dengan Camilla dan Nana. Wah, Lunox berjaya menyelamatkan dirinya. Turtle pertama didapati oleh tim A atau tim B di sini. Oh, tidak.
Oh, mengulti. Oh, tidak dapat. Oh, turtle pertama masih diam. Oh, Luna mati. Iaitu Nana mati. Oh, Yin cuba untuk mengkill Lunox, dan Lunox mati di sini. Adakah dapat lagi 3 ekor? Kerana mereka 2 orang saja. Oh, 4 berbalas 4 melawan di sini. Adakah siapakah yang akan bakal menang? Oh, tidak. Wah. Nana berjaya mengkill Sylvana. Turtle pertama tiada siapa usik buat pertama kalinya. 5 berbalas 6. Sangatlah sengit peraturan pula perlawanan ini ya. Oh, nampaknya. Uish, terkejut. Terkejutnya di situ. Helmi mati di dalam bush. Helmi cuba untuk mengsurprisekan Camilla, tapi Camilla terkena balik untuk Camilla membunuh Hanan. Turtle pertama didapati oleh tim B mungkin. Wah, nampaknya Alif memberikan retri dan tidak marik. Wah, cuba untuk mengejar, malah larikan diri. Sangatlah pengecut. Wah, kena stand di situ. Kita boleh nampak sekarang Sylvana, Lunox dan Hayabusa, mana Hanabi sekalipun, didapati ingin mengepung sekumpulan, tetapi dia beredar. Tinggal Lunox saja di sini. Di bawah ini mungkin akan ada Martis. Camilla mengejar Martis. Wah, kena stun. Wah, Karina cuba untuk ni. Macam mana boleh execute deal tu? Saya pun tak tahu. Tak apalah. Oh, mungkin Martis akan mati di sini. Kerana secebis nyawa. Wah, Yin menyerorokkannya dalam ke kandang ring je. Hayabusa diam di sini. Hayabusa dan Lunox, adakah didapati oleh tim A akan menyembunyikannya? 7 balas 6 di sini. Kita boleh tahu sekarang Lunox adalah paling tertinggi buat masa sekarang. Wah, Hanabi mungkin lag di sini ya. Mungkin dia lag. So kita tak tahu, dan Hanabi mati di sini. Oh, nampaknya mengulti di sini. Alamak. Kita pertama mungkin akan didapati oleh tim A ni kan, ataupun Hayabusa. Retri dan tidak maret. Oh, cuba untuk melarikan diri. Siapakah yang akan dapat? Wah, tim B dapat turtle kerana tidak maret. Wah, Lunox mati di sini. Kena lagi sekali. Dan ini pun kena lagi sekali. Oh tidak, Camilla cuba untuk mengejarnya. Karina cuba untuk mengejarnya dan mati di sini. Martis mati. Oh, Hayabusa mengambil nafas tegak kerana timnya semua mati. 13-7. Manakala tim A mula-mula diam. Sekarang diam. Ubi berisi. Oh tidak. Apa itu? Saya tidak nampak. Wah, Mia menggunakan taktik skill pertama untuk menghalang ulti Hayabusa ya. Dan ia tidak secebis nyawa itu untuk mematikan dirinya. Wah, dia cuba untuk melarikan diri. Wah, sangatlah power di sini. Oh, Yin. Wah, cuba untuk recall kerana dia dah tahu Lunox akan mati di sini. Lagi sekali, mungkin double kill. Wah, kita boleh akui yang tim A mungkin hebat di episod 2 ini.
Tapi kita tak tahu. Mungkin Team B akan hebat di episod-episod seterusnya. Kita tak tahu. Perlawanan di atas. Perlawanan lagi. Wah, woi, sangatlah sengit kerana Martis nyawa sikit dan Jin pun nyawa sikit. Mungkin akan kedua-duanya akan mati. Tetapi Jin cuba untuk menegakkan diri. Wah, Leslie mati dengan Hayabusa. Lagi sekali Hayabusa double kill. Mungkin akan triple kill di sini. Oh tidak, mungkin Hayabusa tidak makan banyak kerana puasa. Wah, ada lock dah. Saya pun lupa yang turtle ketiga mana tak pergi. Mungkin dia orang akan lock di sini. Hanabi dikepung. Kamilah mengepung. Oh yeah. Wow. Bukan ke double kill di sini, triple kill mungkin. Yin oh tidak, kerana ditabrak 3 orang, Yin tidak mampu untuk melawan 3 orang. Tapi kenapa Hayabusa diam berdiri saja? Mungkin akan mati dengan creep. Boleh mati guys, kerana Leslie boleh mengaltinya. Kan saya sudah cakap, tetapi Tokito menghalangnya untuk mati. Ya, itu nampaknya kerjasama tim di situ. Okey, semua 5-5 tim B di sini. Adakah mahu tertabrak? Oh, nampaknya tim A menyerang lot untuk mendapatkan lot. Tapi tim B menghalang. Tim A mendapatkan lot ya. Hayabusa cuba menghalang tetapi tidak lepas. Wah, sangat sengit. Tak sangat sengit pun sebab kita boleh tahu sekarang ni 20-10 mungkin tim A akan menang perlawanan ini. Wah, sangatlah sakit ya, damage begitu sakit dilempar oleh Leslie. Kita boleh tahu sekarang yang Martis dengan Ludok saja, dengan Helmi saja yang boleh, Hanabi saja yang boleh wah tidak, wah nampaknya Leslie terperangkap, mati nampaknya. Oh no, Nanam kill Hanabi dan Karina mengedepankan dirinya kerana dia tak takut mati, malah dia mati. Tetapi Martis begitu agresif, Hayabusa agresif. Wah, nampaknya 3 mati daripada tim A dan 2 mati daripada tim B. Oh, nampaknya kita tidak sedar lot di sini. Mungkin tim A akan menang kerana saya tak perasan lot dan minion di sini. Itulah pengajaran yang kita boleh dapat. Janganlah terkejar-kejar kill. Kejarlah tujuan game ini, iaitu Lord dan Turtle dan Minion. Tiada bukan lagi macam dulu, jadi aku gerak dulu.